Jauh, jauh, jauh. Hello guys, ini hari sudah sampai dekat di Semarak. So ini hari Robin nak test umpan lah. Sebab selalu kan dengar otai-otai cakap tak tahulah apa kalau timun, green timun kan. What? So Robin belilah timun sebatang ni. Mana tahu dia makan ke tak nak makan, tak tahulah, tapi pelik lah. Timun lah, Robin belilah timun yang baik ni. Ini timun Jepun. Shimano Stella 5000 PG SW lah. Ini model lama punya. Okay. Ni dah banyak hanyir. Line dia 40 pound. Leader pun Robin ikat pakai 40 pound. So leader Robin pakai pin satu. Pin ni custom lah. Tengok. Bearing satu, lepas tu snap satu. So pin ini sangat kuat. Dia boleh tahan ikan puluh-puluh kilo juga. Okay, lepas tu Y, batu ladung, mata PKK dengan flasher satu. Simple je setup dia. So jom kita setupkan umpan dulu. Timun geng. Makan lah. Korang rasa makan tak? Pelik oh. Robin pakai, Robin pun ketawa. Jangan cakap korang. Tak rugi kan? Ikan tak makan, Robin lah makan nanti. Time-time panas macam ni, ada timun makan, show. So kita potong dadu 4 segi macam ni. Okay, settle. So Robin kalau mancing kau peraya ni, Robin tak suka pakai umpan yang diorang pakai tu, macam perut ayam, kepala ayam, macam-macam ayam. Bau busuk tangan. So cangkuk dia, cangkuk macam tu. Oi, bau dia meledak ni. Sedap bau dia. Ni kan tak makan. Penuhkan mata kail lah. Okay guys, macam tu timun lah. Orang cakap selalu green timun, tak tahulah. Timun hijau. Robin bawa lah timun. Lepas tu Robin ada bawa sabun. Ikan makan sabun lah? Tak tahu. Yes lah. Ini confirm dia makan. Ini Robin tahu dia makan. Gula-gula. Ini tahu. Macam-macam lah pancing ni, air tawar ni. Banyak umpan. Okay guys, jom kita cast tengok ada barang ke tak ada barang. Okay guys, kita test lah umpan timun. Otai ni cakap timun power ni. Timun lah kita bagi. First cast. No. Okay, kita tunggu sama dia. 1 minute 37 seconds later. Gula-gula kena buka ke? Of course lah. Come on, woi. Baca geng, timun on. Woohoo. Timun on geng. Guys. Jauh, jauh, jauh. Jauh. Larian padu. Habis. On guys. Ini umpan timun. Dia makan timun. Tengok dia pecut. Ikan makan timun guys. Kaidoku timun.
cm. Pam sama dia. Kenapa ni? Oh, dia pecut oi. Oh, dia pecut. Tengok ni guys. Meledak ni. Bin tengah bersenam. Okey, dia sudah balik. Oh, bola dalam mulut. Sedap sangat timun ni. Timun Jepun. Oh, dia pecut lagi. No. Besar guys. Sedap lah timun. Sedap kan? Ha, tengok ni. Sedap kan? Meledak.